manhaj ada 4 elemen. Manhaj ada 4 elemen, betul ke? Objektif, wasilah, bahan dan penilaian. Alright. Now, wasilah ni ada untuk capai objektif. Ni just pesanan. Jangan sampai wasilah tak berjalan. Normally kalau wasilah tak berjalan, susah nak tiba-tiba objektif tu muncul terhasil lah. Faham ke? So contohnya ada wasilah yang nature dia, contohnya kalau mukhayyam tak pernah jalan lama, biasanya unsur dan mukhayyam ni susah nak dibuat di tempat lain. Ada unsur-unsur yang tertentu. So bila tak pernah buat lama tu, biasanya objektif tu jaranglah muncul. Kedua pula, berjalan tapi cara tak capai objektif. Ni ada juga. Tengok performa wasilah, ada je wasilah tapi mungkin cara dia. Kalau yang nak suka bagi contoh kat sini ialah contohnya isu masa. Cuma masa ni contoh cara kita buat wasilah mendidik orang untuk tidak menikmati masa. Faham kalau contoh macam tu? Maksudnya cara kita buat wasilah, usulub dia lah. Usulub dia lah siapa yang datang on time tu lah yang paling kecewa sekali. Ataupun paling rasa dizalimi lah. Masa dia dizalimi kan, dia kena tunggu orang lain. Dan siapa yang datang lambat, terserah alhamdulillah, semua orang tunggu Ana. So dia mendidik yang terbalik kan. Dia sepatutnya, oh lambat terlepas lah, next time jangan terlambat ni kan. Dia sepatutnya mendidik begitu. Satu lagi, penyusunan jadi penghalang. Yang ni agak interesting tau. Ana pernah menghadapi benda ni, macam ada certain situasi yang menyebabkan ada timbul certain urgency untuk something tu tercapai. Dan contohnya untuk capai benda ni, kita perlu buat satu wasilah tertentu. Dan tu ada response macam, tapi tahun ni kita dah buat berapa kali dah daurah. Mana boleh buat dah? Kata, macam tu pula faham ke? So dia macam dia terperangkap dengan technical operasi, bukan berfikir dalam kerangka objektif.